sambal belacan. Betul. Makan laksam ni mesti kena ada sambal belacan. Tapi ingat kalau tak suka pedas sangat jangan letak banyak sangat. Rasa dulu, macam dulu. tu. Nampak tak kejadian? Jadi. Yang pedas dia cukup, lemak dia cukup tinggi pun sedap. Terkata tu. Salam guys, sekali lagi bersama dengan saya Chef Shah dan juga Chef Faiz Meletup ke Mampu. Awal-awal kita dah bagi dah Chef Shah dengan Chef Faiz berceloteh guys. Okey, inilah cara-cara untuk nak buat kuah laksam yang sangat meletup daripada Chef Shah. Meletup ke babum guys. Ini adalah bahan-bahannya ya. Okey, mula sekali korang memerlukan dalam 2 biji bawang merah, dalam 6 ulas bawang putih, 1 inci halia dan juga 1 inci lengkuas. Korang kena blender bawang tersebut menggunakan air rebusan ikan kita tu guys. Ni semua sukatan untuk 6 ekor ikan ya guys. So korang bolehlah makan dalam 10 orang atau 12 orang ya untuk kuah laksamnya. Korang blender sampai lumat. Kemudian korang rebus saja kuahnya ataupun lebur sahaja. Tak payah tumis. Tapi kalau korang nak tumis pun boleh, tak kisah. Ini adalah isi ikan kembung ya. Seperti saya cakap tadi, ini adalah 6 ekor isi ikan kembung kita yang sudah direbus. Kita blender menggunakan air rebusan juga ya. Jangan bazir air tu, jangan buang. Supaya korang punya kuah laksam lagi sedap rasa ikan-ikan ni semua tu. Bila dah lumat tu, korang masukkan sekali dalam kuali kita guys. Nampak mudah je buat kuah laksam yang sedap ni guys. Yang penting korang ikut cara sebiji-sebiji macam Chef Shah buat ni. Selepas tu korang masukkan dalam 1 ikat daun serai. Bukan daun serai Chef Shah, sebatang serai. Sedikit pes asam jawa. Kalau korang nak pakai asam keping pun boleh. Tapi nak mudah, pakailah pes asam jawa daripada Adabi ni. Sedikit serbuk perasa dalam 3 sudu teh garam. Dan juga dalam 2 sudu teh gula guys. Masak laksam ni nak kena ada sedikit gula. Biar dia ada rasa mana-mana sedikit, lemak-lemaknya masing-masingnya. Kena balance. Selepas tu, korang masukkanlah daun kesum. Make sure korang buang dulu batangnya ya. Ambil daunnya sahaja. Siapa cakap nak buat asam pedas je pakai daun kesum. Masak laksam bukan daun kesum. Lepas tu korang masukkan sedikit lada hitam. Fungsi lada hitam ni adalah untuk membuangkan rasa muak kuah laksam tu guys. Biar ada rasa pedas-pedas sedikit je. Lepas tu korang masukkanlah dalam 400 ml santan. Masukkan. Kalau korang suka kuahnya lebih pekat,